Baik, kenapa ni? Cik Ta, okey ke Cik Ta? Okey tak? Hello, Cik Ta? Apa? Tak dengar kenapa? Suara okey, suara okey. Oh, okey. Cik Ta mana Suara Cik Ta? okey. Cik tak tahu di mana dia. Cik Ta, Cik Ta mana Cik Ta? Dia kata dia ada tu, Tuan Razlan. Oh, boleh teruskan ke? Sebab tadi Boleh saya teruskan, ingat boleh Cik Ta. teruskan. Boleh teruskan Cik Ta? Okey ke Cik Ta? Suara abang apa dia Razlan okey. Suara dia Okey je ya? tak ada. Ha. Saya nak dapatkan ni daripada Cik Ta. Cik Ta okey ke? Ha? Cik Ta, Cik Ta okey tak okey? Mana Cik Ta? Suara kita dengar kan? Dah dengar, dah dengar. Ada Tadi tak mana dengar. apa? Ha? Gak. Okey, okey, dengar. Cik Ta boleh ni Cik Ta? Boleh mula? Mana Cik Ta? Dengar tak? Suara saya dengar tak? Dengar Respon? suara Dengar. Jelas. Dengar. Suara jelas. Cik Ta mana Cik Ta? Kita dia ada kat line tapi suara dia tak dengar. Suara tak dengar? Suara dia kata suara dia tak dengar. Tapi suara abang Razlan dia dengar. Ha. Okey, boleh mula ke no? Boleh bang, boleh bang. Boleh. Suara dia ada. Betul lah tu, dia tak dengar suara dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat malam. Jadi terima kasih apa? Mula sekali sekarang pukul apa? 1 minit lagi lah, kita bagi 1 minit 2 minit jemput kawan-kawan kita tengok. Jemput lagi yang belum masuk, kita jemput. Kalau boleh dari masa ke semasa, okey. Kita cuba pantau grup kita. Kita jemput dalam Zoom, antaranya dalam Zoom. Kita pastikan grup kita dua-dua kumpulan ada hadir. Okay? Sebab Zoom ni bukan sekadar kita
untuk belajar, bukan untuk kita belajar, bukan sekadar untuk kita berkongsi. Dianya juga sebenarnya satu medium untuk kita menguruskan kumpulan kita. Okay? Jadi apabila kita jemput, kita cuba pantau ada tak kumpulan A kita masuk, kumpulan B kita masuk. Okay? Tak ada tak apa. Tak ada tak apa untuk permulaan, tetapi daripada masa ke semasa nanti, dari masa ke semasa kita cuba pastikan grup A ada, grup B ada. Okay? Kita cuba. Kalau minggu ni kata grup A ada, grup B tak ada, tak apa. Minggu depan kita pastikan. Sebab kita kena faham dulu di situ, Zoom ini memang satu cara untuk kita berkongsi. Okay? Dalam waktu yang sama sebenarnya, dia satu cara untuk kita menguruskan kumpulan kita. Bila kita buat binary, maknanya kita perlukan dua kumpulan yang bergerak. Tetapi jangan kita putus asa lah kalau tak ada masuk hari ini, tak apa, kita cuba lagi dan cuba lagi dan cuba lagi. Okay? Baik. Jadi sebelum saya mulakan, sambil-sambil itu anda boleh jemput. Saya ucapkan terima kasih kepada Luminova, kepada pengurusan Luminova. Di sini ada Coach Dennis, IMC ni saya tak tahu Datin ke siapa. Tapi tak kira lah, yang bagi saya peluang pada malam ini untuk berkongsi tentang produk Nova X Coffee. Ada Coach Dennis ada, lepas tu Tuan Fauzi, ni kawan lama saya ni, yang fanatik ni, kemudian Puan Hafsah, Puan Hafsah ni dari Kulai Johor, tim daripada Cekta. Puan Linda ni rakan sekolah saya dulu ni bekas pegawai bank, RHP Bank ni. Ni Mawar Wangi, leader hebat kita. Leader hebat kita, speaker hebat ni, Mawar Wangi ni. Kemudian semalam dia kongsi satu cara yang sangat menarik, mudah. Kemudian ni Kak Z ni leader hebat. Ini semua semua saya baru-baru agak rapat ni dengan Kak Z, dengan Tuan Remy yang kelakar ni. Ni Puan Salma, ni rasanya tim daripada Puan Linda ni. Ni The Seven, tak tahu siapa ni. The Seven. Siapa ni? The Seven. Tadi saya nampak Mazlan dari Lahad Datu mana? Dia terkeluar ke apa? Mazlan ada. Ni anak muda dari Lahad Datu. Saya belum pernah berjumpa lagi. Harap-harap nanti akan berjumpa. Dan selain daripada tu, kita doakan mudah-mudahan anak Cekta baru ni, anak beliau Kemalangan. Baru saja Kemalangan semalam rasanya, Kemalangan, dan seorang lagi anak beliau ada masalah paru-paru berair. Mudah-mudahan anak Cekta cepat sembuh, insya-Allah. Semalam pun saya pun sarankan Cekta bagi anak dia minum produk Luminova yang luar biasanya. InsyaAllah nanti boleh bantu tu. InsyaAllah akan membantu. Baik. Jadi saya teruskan perkongsian saya malam ni. Ini semua orang yang dah hebat-hebat ni. Jadi saya bercerita secara ringkas sajalah. Secara ringkas, saya rasa semua ni dah mahir-mahir semua ni. Okey, baik. Cik tak? Nova X Coffee. Tak nampak? Ya, kita nampak. Ya ke? Okey, baik. Ni slide. Saya yang tak boleh nampak sekejap. Kopi. Baik. Kopi, apa itu Nova X Coffee? Kopi yang ada pelbagai khasiat. Kopi functional, dia kena bagi. Dengan bahan bioaktif. Bioaktif tu dia panggil apa? Dia panggil khasiat-khasiat tu seperti mineral, mineral lah, vitamin dan sebagainya lah. Dan kita
kopi banyak dalam pasaran, Ini penting ini penting. Apabila kita berjumpa dengan prospek, saya malam ni bukan nak fokus saja kepada produk Saya cuba bahaskan, kadang kita jumpa prospek. Okey. Kita juga kena baca apa yang prospek fikir tapi dia tak bercakap kepada kita. Okey, sebagai orang yang terlibat dalam bidang bisnes, network marketing, dalam bidang marketing, okey, kita kena faham ini Kita kena faham ini. Suara yang kita tidak dengar, kadang prospek tu dia akan bercakap dengan diri dia. Tapi suara tu kita tak dengar. Sebagai orang marketing, ini kita kena ada kepakaran dekat situ. Okay? Bila tengok kopi, biasanya kebanyakan prospek apa dia fikir? Ini kadang-kadang kita cerita je kopi. Kita tak fikir apa yang prospek fikir. Malam ni saya bukan hanya nak fokus tentang produk, tapi kita berdepan dengan prospek. Apa yang prospek fikir? Yang suara dia tak keluar tapi dia fikir dalam kepala dia, dia bermain dalam kepala dia saja. Okey, antaranya apa yang prospek fikir. Apabila kita tunjuk kopi, prospek akan apa? Dia akan bercakap tapi kita tak dengar, alah kopi kata dia. Alah kopi, ini biasa, itu. Jadi kita kadang-kadang orang prospek tak tanya pun kita dah kena jawab tu. Kelebihan dalam marketing ialah kita mampu membaca apa yang prospek fikir, tapi apa yang dia fikir itu kita tak nampak. Prospek akan nampak apa? Itu penolakan sebenarnya. Apabila dia kata kopi, alah kopi berlambak, itu sebenarnya satu penolakan. Satu penolakan halus yang kita tak nampak. Ini yang bahaya ni. Ini yang bahaya. Okay? Jadi kalau saya akan mulakan mukadimah macam ni, saya sendiri akan tanya, kopi memang banyak dalam pasaran tuan. Kopi memang banyak dalam pasaran. Tapi Nova Ice Coffee ni tidak sama dengan kopi yang ada di luar. Kita kena jawab dekat situ. Antaranya apa? Antaranya yang pertama, kopi ini dibuat kajian, kemudian dibuat R&D oleh company sendiri, diformulasi oleh company sendiri. Ini satu jawapan yang kita. Sebab kebanyakan kopi katalah satu founder dia nak keluar satu produk. Dia tidak ada pengetahuan. Ramai founder yang tidak ada pengetahuan tentang produk. Mereka ada duit tapi mereka nak buat bisnes. Apa yang mereka pergi buat? Mereka pergi ke kilang dan kilang akan bagi sampel. Akan bagi beberapa sampel. Bagi beberapa sampel, dia kata ini awak cuba, dia kata cuba nanti bagi tahu mana yang awak nak. Dia bagilah ingredient apa-apa. Biasanya kopi macam tu biasanya memang dah ada dijual dalam pasaran. Kata dia ambil sampel yang ketiga, memang produk tu dah ada dalam pasaran dan kemudiannya mereka akan tukar kotak saja. Berbeza dengan produk Nova Ice Coffee. Nova Ice Coffee hari ini produk R&D company sendiri, okey, dibuat oleh Datuk Zamri sendiri yang ada pengalaman puluhan tahun dalam mengilang dan memformulasi produk. Apabila produk itu diformulasi oleh company sendiri, oleh syarikat sendiri, maknanya produk ini bukan produk yang memang dah banyak dalam pasaran. Okay? Ini kita kena bagi tahu. Kadang-kadang orang tak tanya pun. Tapi kita menjawab soalan-soalan yang bermain di dalam pemikiran prospek. Okay? Sebenarnya itu penolakan yang kita tidak nampak. Tapi kita kena jawab perkara ni. Baik, info yang pertama kita kena tahu apa bezanya. Ini adalah formulasi oleh Luminova sendiri. Baik, kemudian kita tengok info produk setiap sachet. Dia ada formulasi sebenarnya setiap sachet untuk penggunaan mudah. Sebenarnya apa yang kita nak tampilkan dalam kopi ni, yang kita nak tampilkan satu ialah sihat dengan Nova Ice Coffee ni sangat mudah. Sangat mudah. Cuma bancuh dan minum. Okey. Kemudian siapa yang sesuai minum?
yang sesuai minum, individu yang cepat letih, okey, yang cepat letih. Memanglah kopi ni dia memberi tenaga. Individu yang kurang fokus, dia ada masalah fokus, maknanya otak dia cepat stres. Orang yang otak dia cepat stres, dia akan kurang fokus. Dan kopi ni boleh membantu orang yang kurang fokus. Kemudian individu yang metabolismenya perlahan. Apa itu metabolisme? Metabolisme ni ialah kemampuan tubuh kita menukar makanan menjadi tenaga. Itu maksud metabolisme. Jadi kopi ini dia membantu meningkatkan metabolisme badan kita untuk menukar makanan kepada tenaga. Dia akan jadi tenaga. Okey? Kemudian tenaga tu untuk apa? Sekejap. Belum ni lagi. Sekejap. Cik tak. Sekejap. Jadi dia untuk menukar tenaga. Jadi macam ni. Kalau orang yang rendah metabolisme dia, apa yang akan berlaku? Antaranya orang yang metabolisme dia ni dia akan kurang tenaga, kemudian berat badan dia susah nak turun. Bila metabolisme dia rendah, berat badan susah nak turun. Sebab tu orang minum Nova Ais Coffee ni berat badan dia senang nak turun sebab metabolisme dia tinggi. Itu satu. Individu yang menghadapi cabaran. Ini yang menghadapi cabaran. Maknanya otak dia kena kuat lah. Okey, otak dia kena kuat, dia tak boleh stres. Jadi ini meningkatkan kemampuan otak untuk lebih bertenaga. Tenaga ni beri kemampuan kepada otak. Tenaga harian dan kesukaran, mengekalkan fokus, membantu meningkatkan daya tahan fizikal. Okey, lagi Cik Tak, terus. Kopi Arabica. Ini antara kandungan. Kita kena tahu. Okey, dalam pasaran ni banyak jenis kopi, Antara dia Arabica, Robusta, ada macam-macam lagi lah kopi. Okey, dia bukan satu jenis. Okey. Kita kena faham kopi campuran ini juga kita kena jawab dengan prospek yang bermain dalam kepala dia. Okey, kita kena jawab ini. Kebanyakan kopi, boleh kata 99% kopi campuran di dalam pasaran biasanya menggunakan flavor, perasa. Hanya perasa saja. Maksudnya bahan A campur bahan B, campur bahan C, campur bahan D, maka keluarlah rasa kopi, tapi sebiji kopi pun tak ada. Cuma perasa kopi, maksudnya dia menggunakan bahan kimia. Apabila menggunakan bahan kimia, sebenarnya sangat bahaya. Semua orang tahulah. Dia sangat bahaya. Dicampurlah dengan herba apa pun, fungsinya tidak maksimal. Okey, baik. Kemudian kopi Arabica diiktiraf sebagai kopi yang terbaik di dunia. Ini bukan saya cakap. Ini pengiktirafan. Okey, mengatakan kopi Arabica adalah kopi yang terbaik di dunia kerana salah satunya kafeinnya rendah. Rasanya lebih lembut, smooth, lembut ke no? Kaya antioksidan. Kaya antioksidan bermaksud kaya dengan nutrien, zat-zat dan nutrien. Antioksidan tu ialah zat-zat dan nutrien, termasuklah mineral, vitamin dan sebagainya. Okey, Arabica di kafein rendah. Okey, baik, terus Cik Tak. Antioksidan semula jadi, kenapa dia antioksidan semula jadi? Antioksidan ni antaranya sangat penting untuk mengawal kerosakan, menghalang kerosakan sel. Okey, menghalang kerosakan. Daripada mana datang sumber antioksidan ni? Antioksidan datang daripada mineral, datang daripada vitamin, datang daripada segala sumber bahan-bahan aktif. Okey, daripada kopi, antaranya daripada kopi ini. Ini sangat penting. Jadi dianya sangat banyak khasiat untuk kesihatan. Lagi Cik Tak? Next. Tadi saya dah cerita tadi tentang apa itu metabolisme, saya dah cerita tadi. Okey, metabolisme tinggi bagus. Mana dia boleh dia bagi tenaga kepada. Kalau rendah, antaranya dia menyebabkan kita lemah dan kita susah.
kita makanlah apa pun dia susah nak badan kita susah nak kurus. Okey, kajian menunjukkan pengambilan kopi secara konsisten dikaitkan dengan risiko lebih rendah. Itu saya dah cerita tadi. Lepas tu dia kopi ni antioksidan ni, kopi sangat bagus untuk masalah diabetes tahap 2. Tahap 2. Okey, ini sangat bagus. Ini saya baru cerita tentang kopi Arabica, belum sentuh tentang herba lain. Ini kebaikan kopi Arabica saja. Sangat bagus untuk masalah diabetes tahap 2. Lagi cerita. Fokus dan tenaga mental. Baik. Apabila ini juga penting ya. Apabila disebut orang bila sebut kafein apa? Bila disebut kafein, orang akan negatif kafein ni bahaya untuk kesihatan. Sedangkan mengikut kajian oleh University Harvard University ya, bukan universiti biasa. Kafein di dalam kopi, kalau kita ambil dengan kadar yang betul, ianya sangat bagus untuk otak. Sangat bagus untuk otak. Jadi dia boleh meningkatkan tenaga otak dan otak akan kurang stres, akan lebih bertenaga. Kemudian kafein juga boleh membantu merembes hormon yang dinamakan hormon dopamine. Okey? Hormon dopamine ini boleh membantu untuk buat kita lebih tenang. Kita lebih tenang. Membuatkan kita lebih ceria. Okey, lebih ceria. Membuatkan apa? Membuatkan kita juga lebih rasa bahagia. Sebab tu ramai kalau tengok orang-orang Luminewa ni, kita kalau leaders meeting saja memang banyak gelak. Khususnya Tuan Remy lah. Tuan Remy dia memang banyak gelak lah. Banyak buat orang gelak, suka mengacau orang. Sebab apa? Sebab Tuan Remy ni dia suka minum kopi. Okay? Tapi dia water brew lah. Itu kelebihan dia. Baik, terusnya. Jadi kalau nak bahagia, join lah. Kalau rasa nak bahagia, nak gelak-gelak tu, silakanlah join dengan apa? Baik, ini pasal apa tak nampak pula cerita. Ini yang kedua lah. Ini bahan yang kedua, black garlic. Terus cerita, black garlic. Okey, black garlic Ini apa? Mana tadi cerita? Yang tadi cerita? Black garlic. Black garlic tu ada Dia video bawang sebenarnya. putih lah. Bawang putih yang berwarna hitam. Melalui proses fermentasi. Fermentasi ni apa? Dia macam buat penapaian. Fermentasi ni apa? Dia penapaian. Dia macam buat tapai tu. Okay? Diproses melalui proses penapaian. Okey, atau ini istilah dia fermentasi, macam buat tapai tu. Dan apabila fermentasi ini dilakukan, dia meningkatkan kandungan nutrisi di dalam black garlic ini. Menjadikan nutrisinya lebih daripada bawang putih biasa. Yang kedua, dia mengembang biakkan bakteria baik. Biakkan bakteria baik. Ini proses ni sangat penting membiakkan. Jadi bakteria baik ni sangat bagus untuk usus. Dia sangat bagus untuk usus. Jadi black garlic ni salah satunya sangat bagus untuk usus. Okey, untuk usus sangat bagus. Okey. Jadi dia mengembangkan bakteria atau probiotik lah, kita panggil probiotik. Jadi antara dia fungsi dia, nanti tengok apa lagi ni. Black garlic dia segar. Okey. Terus saya cerita. Lagi cerita. Next. Antioksidan tinggi. Antioksidan tinggi ni kita tahulah. Antioksidan tinggi ni sebab simple sajalah, sebab kandungan mineralnya tinggi, mana khasiat nutrisi dia tinggi lah. Antioksidan ni dia datang daripada nutrisi dan nutrisi ini apabila zat banyak dalam badan kita, dia akan
menjaga sel kita daripada rosak. Okey, dan anti keradangan. Okey, keradangan tu apa? Keradangan tu ialah proses dia meningkatkan keradangan itu. Anti keradangan itu maksudnya proses meningkatkan sistem imun. Maknanya dia boleh tingkatkan sistem sistem imun tubuh kita untuk melawan penyakit. Okey, anti keradangan. Dan tanda-tanda keradangan tu apa? Yang disebut keradangan tu, kemerahan pada kulit, itu antara dia tanda-tanda keradangan. Okey, lepas tu bahagian pada tubuh kita, mungkin pada kaki kita terasa panas. Itu adalah tanda-tanda keradangan. Lepas tu apa? Bengkak itu adalah keradangan juga. Okey, kita kata meradang kan. Bila tubuh kita meradang. Bahasa orang Kedah kot, meradang ni, keradangan. Lepas tu rasa sakit itu adalah keradangan. Jadi dia anti keradangan. Maknanya dia boleh, kalau kita sakit, mana dia mengurangkan sakit lah. Mengurangkan bengkak. Itulah maknanya. Mengurangkan bengkak, mengurangkan kemerahan mengurangkan panas pada tu. Itu maksudnya. Okey. Baik, lagi Cik Tan. Next. Tak bergerak Cik Tan. Next. Cik Tan mana Cik Tan? Terima kasih. Ini ada yang masuk lagi sambil-sambil tu. Lagi Cik Tan. Sokongan kesihatan jantung. Dia juga bagus untuk masalah jantung. Okey. Jadi Black Garlic ni bagus untuk jantung. Siapa ada masalah jantung jangan risau. Okey, semalam saya buat live. TikTok live. Tadi ke semalam tak tahu. Ada satu orang masuk komen, dia kata, saya dinasihat jangan minum kopi sebab saya ada masalah jantung. Okey. Ini baik. Saya jawab macam ni dengan dia. Itu kopi biasa. Okey. Kopi biasa mana kopi hitam, bukan kopi campuran. Sebab apa dia bahaya? Sebab kopi hitam biasa ni dia banyak kafein dan memanglah untuk jantung tak bagus. Tetapi Nova Ice Coffee ni dia dah campur dengan herba-herba. Di antaranya apa? Inilah black garlic. Black garlic ni sangat bagus untuk jantung. Dia sangat bagus untuk jantung. Ya. Jadi kemudian kalau kita tengok ni di sini, dia bagus untuk apa? Untuk menyokong saluran darah. Okey, salur darah, membantu fungsi salur darah. Salur darah kita dia akan membuka salur darah. Lepas tu dia tulis tu profit lipid. Tu apa? Profit lipid tu apa? Maknanya profit lipid tu ialah dia boleh mengurangkan lemak dan kolesterol. Kolesterol ni bagus, ada yang kolesterol bagus. Kolesterol jahat. Dia mengurangkan tahap bawang putih hitam ni boleh mengurangkan kandungan lemak dalam darah dan kandungan kolesterol. Itu yang disebut tu sebagai profit lipid, istilah tu. Okey? Jadi kalau kita jumpa orang, dia kata kopi, kita kadang kita dengar kita dah takut. Bila dia sebut lagi pula, dia sebut lagi macam ni. Doktor yang saya tu dalam live tu dia kata apa? Doktor kata saya tak boleh minum kopi sebab saya ada masalah jantung. Kita dengar perkataan doktor tu kita terus takut nak jawab. Saya jawab macam tu. Saya kata kopi ni berbeza. Sebab itu yang doktor masukkan. Doktor tu tak salah apa-apa pun. Yang doktor tu tak salah apa-apa pun. Dan kita tidak menyalahkan doktor. Itu kopi hitam. Kopi hitam semata-mata. Dia tidak ada campuran lain. Ini kita kopi Arabica campur lagi dengan black garlic. Baik. Itu itu cara jawapan. Yang kedua, saya nak beritahu. Ada soalan juga yang mengatakan apa?
dia ada masalah kesihatan. Dia kata, dia itu doktor kata, dia kata saya tak suka minum kopi. Saya akan jawab macam ni Bukan masalah suka atau tak suka. Soalan saya, adakah anda suka makan ubat hospital? Itu soalan saya. Kita akan tanya begitu Kalau orang tanya saya tak suka minum kopi. Kita tanya balik dia, adakah awak suka makan ubat doktor? Jawapannya tidak ada orang yang suka makan ubat hospital. Tidak ada orang suka. Sebab semua orang tahu dia ada bahan kimia. Kenapa kita makan? Sebab kita ada masalah kesihatan. Jadi apa salahnya kalau kita tak suka? Kalau kita tak suka, kita minum kopi Novitex Coffee. Sebab apa? Dia bagus untuk jantung. Bagus untuk masalah lain-lain. Bukan soal dia suka. Tetapi yang pasti, saya cakap dengan ni, yang pastinya kamu akan suka selepas kamu minum kerana rasa kopi Novitex Coffee ni sangat berbeza daripada kopi-kopi yang lain. Okey, terus next. Ini kajian makmal ni bukan main-main ni. Ni kajian, okey, kajian saintifik ni. Kajian makmal mendapati black garlic mempunyai potensi menyokong perlindungan sel melalui aktiviti anti. Ini kita dah cerita dah tadi. Anti inflamasi itu, anti keradangan lah. Baik, terus jata. Proses tadilah penapaian tadi meningkatkan kestabilan dan kepekatan bahan bioaktif. Okey, ini saya dah cerita tadi. Okey, dia meningkatkan keberkesanan bahan-bahan aktif di dalam black garlic tadi. Khasiat lain, banyak khasiat ni, menyokong untuk sistem imun, lembut pada perut. Pasal apa lembut kita perut? Sebab tadi proses penapaian tadi menyebabkan dia mengembang biakkan bakteria baik atau probiotik dalam ni. Jadi dia membantu sistem pencernaan. Black garlic ni sangat bagus. Siapa yang ada masalah usus, sangat bagus minum ini. Sangat bagus. Okey? Yang lain-lain apa ni? Apa? Terus yang lain. Terus anti radang saya dah cerita tadi. Bambu salt. Okey. Tuan-tuan, saya sangat suka, saya terus terang lah. Okey. Saya terus terang, saya sangat suka dengan ini garam buluh Korea 9 kali bakar. Garam buluh ni dia dibakar dalam buluh sebenarnya. Garam memang garam laut lah, memang garam laut. Kita tahu garam laut ni dia kaya dengan garam buluh ni dia kaya dengan mineral. Okey, dalam garam buluh ni kandungan mineralnya sangat tinggi, 70 hingga 80 jenis mineral. Okey, tapi itu garam buluh, garam biasa bukan garam. Ini dia bakar 9 kali. Dia ada kaedah, ini dipanggil teknologi lah, teknologi orang-orang Korea. Okey, daripada situ dia buang segala-gala bahan-bahan tidak perlu racun-racun dalam ni, bahan-bahan kimia di dalam garam tadi. Yang tinggal cuma 70 hingga 80 jenis mineral. Saya selalu bincang topik ni, saya sangat suka. Saya sangat suka kerana apa? Kerana garam buluh saya cerita macam ni. Okey, saya selalu cerita dengan orang Novitex Coffee ini kelebihan. Okey, kelebihannya dia ada 70 hingga 80 jenis mineral. Kalaulah itu kira 70 hingga 80 mineral itu sebenarnya adalah mineral yang lengkap sebenarnya. Mineral yang lengkap. Dan kalaulah kita boleh ambil mineral yang lengkap, sebenarnya badan kita boleh merawat. Badan kita sebenarnya mampu untuk mengesan apa masalah dalam tubuh kita. Apa masalah dalam tubuh kita? Tubuh kita boleh kesan. Kalau kita boleh ambil 70 hingga 80 jenis mineral. Ini satu mineral yang lengkap. Kita kena tahu, Mineral ini adalah zat yang paling asas sekali. Kalau kita ambil vitamin tanpa ambil mineral, vitamin tidak akan berkesan. Vitamin tidak akan berkesan. Vitamin tidak akan berkesan. Okey? Kita kena dahulukan mineral. Berapa banyak mineral kita kena ambil? Yang terbaik 70 hingga 80 mineral.
Mana nak dapat? Susah nak dapat. Memang susah nak dapat. Pergilah farmasi cari satu. Carilah satu. Tak tahulah berapa banyak duit kita kena belanja. Okey, satu. Lepas tu kena makan satu. Magnesium, kalsium, zinc, kromium, segala macam lah. Sampai 80 kena minum satu. Okey. Jadi dalam ni, ini kelebihan dia. Daripada garam buluh saja sebenarnya dah ada. Saya belum cerita tentang yang lain-lain. Dalam garam buluh saja dah ada 70 hingga 80 mineral. Mana nak dapat ni? Dalam Nova X Coffee. Dalam Nova X Coffee. Jadi kalau minum Nova X Coffee ni, jadi kita otak tak payah fikirlah, bagi tubuh saja yang buat kerja. Apa? Dia akan carilah masalah dalam badan. Contoh, boleh tanya Coach Dennis tu, dia ada masalah batu karang. Okey? Tuan Dennis kita, coach kita, COO ada masalah batu karang. Sebelum ni dah bedah dah pun kan. Okey, bila dia ambil Nova X Coffee, saya dah cerita, ada 70 hingga 80 mineral. 70 hingga 80 mineral ni dia mengaktifkan sistem penyembuhan dalam tubuh kita. Sebenarnya badan kita memang ada sistem penyembuhan. Kemudian apabila sistem ini aktif, apabila dia aktif, sistem tadi dia sendiri akan mengesan apa masalah dalam tubuh kita. Jadi Tuan Dennis dia minum, jadi sistem tu dah aktif dan dia mula mengesan. Dia pun cari, dia detect dalam ni. Oh, Tuan Dennis, dalam buah pinggang hang ada ni lah, ada batu karang lah. Tapi Tuan Dennis tak dengar lah. Tuan Dennis tak dengar bahasa tu. Bahasa tubuh kita pun ada bahasa. Tapi Tuan Dennis dia tak dengar lah. Oh, ada batu karang lah. Ini batu apa? Batu tak perlu ni. Jadi sistem ni dia mula berbincang lah. Bincang apa kita nak buat ni, kita pecahkan lah batu karang tu. Pecahkan. Okey? Pecahkan lah. Bila pecahkan dia jadi kecil-kecil, maka Tuan Dennis kencing, keluarlah batu karang yang halus-halus. Itu cara dia bekerja. Saya cerita dalam bahasa mudah saja. Jadi maksud saya begini. 70 anda anggap beginilah. 70 hingga 80 mineral ni umpama 80 orang doktor pakar yang mempunyai kepakaran yang berbeza-beza. Ada pakar jantung, ada pakar saraf, ada pakar otak, ada pakar pankreas, ada pakar kencing manis, ada pakar pakar darah tinggi, ada pakar gout. Dalam tu semua ada. Sebab ini satu topik yang sangat menarik. Kalau anda mendalami cerita mineral ni, sangat menarik. Okey? Sebab mineral ni dia ada fungsi-fungsi. Setiap mineral, magnesium untuk apa? Magnesium adalah raja kepada segala mineral. Okey? Kromium untuk apa? Kromium untuk pankreas. Kalau pankreas kurang kromium, itulah insulin tak boleh dikeluarkan. Maka berlakulah kencing manis. Kalau nak cerita satu-satu banyak, itu satu topik yang lain kita cerita. Tetapi yang saya nak sampaikan, hari ini anda minum ni, umpama anda masukkan 70 hingga 80 orang doktor pakar dalam tubuh anda. Analoginya, anda pergi satu hospital. Nama hospital tu ialah Nova X. Hospital tu nama dia Nova X. Di hospital tu ada 80 orang pakar. Jadi anda tak perlu dah pergi ke hospital lain. Sebab semua pakar ada di situ. Kalau anda ada masalah ni, pakar tu akan datang. Ada masalah, semua pakar ada. Ada kopi lain, dia ada juga herba. Tapi tidak ada 70 hingga 80 jenis mineral. Jadi dia tak cukup pakar ni. Pakar dia tak cukup. Tak cukup pakar. Sebab tu anda tengok, Nova X Coffee ni sangat luar biasa. Penyakit kulit 10 tahun boleh ni. Boleh okey. Cipta dapat baru ni. Kes apa? Dia kena stroke. Okey? Minor stroke. Dengan tuan-tuan bayangkan, dengan satu paket boleh bangun. Cerita orang tak percaya kan?
Tapi ini memang kenyataan. Ini memang kenyataan sebab apa? Dalam satu paket tu ada 70 hingga 80 jenis mineral. 70, 80 pakar. Pakar saraf ada, semua pakar ada. Saya sendiri pergi Jasin. Ada orang jatuh tersilur, 10 minit boleh angkat tangan. Sebab itu. Sebab ini salah satu dia. Okey, teruskan. Cerita nanti lama berhenti ni. Ini cerita sangat menarik. Lagi cerita. Anti-tumor. Tumor ni apa? Dia sebelum jadi barah ni, dia jadi ketumbuhan dulu. Ketumbuhan. Antaranya apa? Kalau perempuan ni ketumbuhan dalam rahim, dia panggil apa? Cyst. Itu ketumbuhan. Itu boleh bantu. Itu boleh bantu. Ketumbuhan. Dalam bentuk ketumbuhan masih boleh bantu. Lagi cerita. Sebab apa? Sebab bila mineral tinggi, bila mineral banyak, akali dia tinggi. Ini saya tak mau ni lah. Tapi bahasa mudah saya cerita dengan anda. Bahasa mudahnya anda kena pegang ni. Dalam garang buluh ada 70 hingga 80 jenis mineral. Mineral yang lengkap. Mineral yang lengkap. Okey, ada 80 orang doktor dalam tu. Itu bahasa mudah saya nak cerita. Lagi cerita. Pukul apa? 9.51. Ini apa? Ini orang dah tahu sekarang apa halia. Ini halia hitam lah, halia hitam. Okay. Memang banyak khasiat lah. Ini semua kita tahu kan. Halia biasa saja untuk buang angin. Itu masalah biasa-biasa. Masalah angin, tuan-tuan jangan main-main lah. Masalah angin lah. Umur macam saya ni kena angin lah. Perut selalu berangin. Okay. Angin ni, lepas tu bila perut kita berangin, dia naik ke atas. Dia naik kan. Dia jadi gas lah, naik ke kepala kita dan kita mula rasa otak apa saluran darah kita macam bengkak macam tu lah. Itu yang apa, yang tengok, yang lelaki tengok suami pasal apa aku nak marah suami aku, tak tahu. Padahal tak ada salah apa pun. Suami tengok isteri nak marah. Rupanya pasal perut berangin. Perut berangin tuan-tuan. Nak naik angin saja. Okey, dia mari hujung bulan lagi lah, hujung bulan. Tepuk belakang sikit dah naik angin dah. Maksudnya hujung bulan kan, hujung bulan. Gaji dah tipis-tipis tu lagilah. Okey. Tapi ini untuk angin bagus. Lagi. Jadi ini untuk orang yang kepala angin ni baguslah ni. Kepala angin memang bagus. Bagus minum ni. Ni antara dia apa? Ini bahan aktif lah. Okey. Yang tidak ada dalam herba lain. Dia panggil apa? Metoflavon. Dia macam ni tuan-tuan. Herba ni dia ada kategori dia. Setiap herba dia ada kelebihan dia. Allah jadikan setiap herba tu dia ada kelebihan masing-masing. Katalah dalam ni dia ada metoflavon. Okey, ni bahan aktif yang tidak ada dalam herba lain, tak ada. Dalam herba lain tak ada. Ini hanya ada dalam ni saja. Daripada mana dia dapat ni? Daripada perut bumi. Tapi herba-herba lain dia tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil ni. Bahan aktif dari perut bumi ni dia tak boleh ambil. Tapi kita tengok apa halia hitam dia boleh ambil ni. Ini sangat bagus. Antioksidan yang sangat bagus. Okay? Yang sangat bagus. Sebab tu herba yang kita guna dia panggil apa? Dia panggil apa? Dia panggil superfood. Atau dia panggil 5 bintang. Superfood ni 5 bintang lah maksud dia kan. Jadi kemampuan setiap herba menyerap zat-zat atau khasiat atau mineral di dalam tanah itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang herba biasa-biasa je. Tapi setengah herba dia premium. Dia 5 star. Dia dipanggil superfood. Ni antara superfood ni. Sebab dia boleh menyerap yang herba lain tak boleh menyerap. Antaranya ialah metoflavon. Saya buat contoh. Dia kena cerita contoh tuan-tuan. Macam ni contoh. Dalam kelas ada 40 orang murid. Ada 40 orang murid dalam kelas. Bila periksa tajuk dia, cikgu kita buat tajuk ni, kampungku, semua buat tajuk cerita. Kita bagi kat cikgu, cikgu pun periksa. Ini A dapat 100%. B 90%. C kurang cerdik sikit, 60 hingga 100.
Ada D, oh ini teruk, D ini teruk. Dia berapa? 40%. Maksudnya apa? Kemampuan untuk menyerap apa yang cikgu ajar tu tak sama. Otak kita tak sama. Sama dengan herba lah. Herba ni kemampuan untuk menyerap zat-zat yang berbanyak dalam tanah tu tidak sama. Dan di antara kelebihan ini halia hitam ni ialah dia boleh menyerap metoflavon ni. Ini antioksidan yang sangat tinggi. Okey, sangat bagus untuk kesihatan. Okey, next. Oh, ni ada bukti klinikal. Ni dikaji ya. Ni bukan cerita-cerita ni. Ni cerita praktikal ni. Okey, black. Okey. Tak apa, terus. Ni kulit manggis. Anda kena tahu baik, kulit manggis. Ini kulit manggis, bukan buah manggis Kulit manggis. Baik. Cerita teruskan. Ini juga satu lagi tengok. Mana tadi cerita? Zenton. Dia cerita tentang Zenton. Zenton. Pasal apa dia sebut sebenarnya dalam manggis saja ada? Tempat lain tak ada. Sebab kemampuan manggis ni, pokok manggis menyerap apa yang dipanggil Zenton tu. Itu bahan aktif daripada bumi ni. Herba lain tak boleh. Pokok lain tak boleh. Tapi hanya manggis saja. Dan dia juga antioksidan. Antioksidan ini sangat bagus untuk antioksidan dalam darah serta menyokong sistem imun badan, menjadikan tubuh tahan terhadap oksidasi. Oksidasi ini yang merosakkan sel kita lah. Okey, terus next. Dan Zenton ini sangat bagus juga untuk kulit ya. Untuk kulit. Siapa yang nak kulit cantik, lepas tu dah ada garam buluh. Kulit ni lagi, ada lagi kulit manggis. Sebab tu saya kata tadi ya, produk ni bahaya. Bahaya sebab apa? Nanti dia awet muda. Yang nanti akan naikkan seri wajah. Orang kata kopi ni tak bagus untuk kulit. No. Kopi, Novax Coffee sangat bagus untuk kulit. Kajian jangka masa panjang menunjukkan ekstrak mangosteen membantu mengurangkan tekanan oksidasi. Ini okey. Lagi Cik Tang. Untuk otak juga. Ada probiotik juga. Ini untuk usus. Okey. Ini untuk usus. Untuk usus. Lagi Cik Tang. Susu krim. Dia ini susu krim dalam Novax Coffee ini dia tak menggunakan susu lembu lah, susu apa. Jadi ini untuk vegetarian boleh lah. Dia daripada tumbuh-tumbuhan. Biasanya dari kelapa sawit lah. Gabungan seperti kopi, black garlic, bambu sok, black ginger, mangosteen menyokong antioksidan macam-macam. Okey. Cerita. Sangat luar biasa lah saya guna perkataan sebab apa sekarang kita bukan baru nak jual, baru nak perkenalkan. Testimoni dah banyak sangat ini untuk tenaga, fokus, sokong dalaman badan. Kelebihan Novax Coffee banyaklah kelebihan. Yang pertama kita kena sebut, saya selalu sebut kelebihan sebab kita tak boleh nak cerita banyak-banyak sebab kita jumpa prospek ni. Okey, ketika kita jumpa prospek kita tak boleh nak cerita banyak, masa sangat singkat kan. Jadi kalau saya cerita kelebihannya dia ada 80 jenis mineral. Kalau kita boleh ambil 80 jenis mineral banyak masalah kesihatan yang dapat dibantu. Okey. Jadi fokus mental untuk pelajar dan siapa yang mengekalkan prestasi. Lagi Cik Tang. Ini mengelak daripada mengantuk memang. Okey, bila banyak ni dia macam ni, pasal apa boleh kurang mengantuk? Pasal apa? Salah satu kita tengok bila mineral banyak, kena faham macam ni apabila kandungan mineral banyak daripada mineral ini maka terhasillah alkali. Alkali yang kita cerita air akali tu.
saya bukanlah nak condemn, Pak. Saya bukanlah nak condemn. Water filter yang cerita dalam pasaran tu, saya bukan anti water filter. Bukan anti water filter yang harga sampai mencecah puluh ribu, belas ribu tu kan. Yang cerita alkali itu sebenarnya alkali sintetik, alkali tiruan. Alkali yang sebenar kena faham mesti datang daripada mineral. Mineral itu mesti datang daripada perut bumi yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan herba, kemudian diproses menggunakan teknologi. Ini yang disebut kopi ini, kopi sain. Sain maknanya dia apa? Dia diproses menggunakan bioteknologi. Bioteknologi ni ada dikatakan sebagai apa? Dia sebagai bioteknologi ni ada super extract. Sekarang super extract. Maknanya daripada kulit manggis tu yang diambil tu, yang diekstrak tu, yang diambil tu hanya bahan-bahan ekstrak. Yang diekstrak tu disebut diekstrak. Dia tak ambil hampah-hampahnya, dia tak ambil. Daripada black garlic, ini kata sains ya, sains teknologi sains, dia kata sains ni. Dia ada kopi, ada sains, bioteknologi. Yang diambil daripada black garlic tu apa? Dia ambil ekstrak. Ekstrak ni apa? Hanya bahan aktif saja. Bahan aktif saja. Sebab tu bila kita minum, sebab tu tak ada bau ni. Bau bawang putih. Sebab yang diambil benda-benda tu dah tak ada. Tak ada bau, tak ada apa. Ekstrak. Okey, dan sebab itu juga dengan bioteknologi itu kenapa kesannya cepat? Kenapa cipta dia bagi pada satu orang minor stroke, dah lama tak boleh bangun, tiba-tiba boleh bangun. Sebab apa? Salah satu gabungan nutrisi tadi. Nutrisi ni apa? Antaranya nutrisi tadi apa? 80 jenis mineral yang anda susah nak dapat dalam mana-mana sekalipun. Kalau anda faham ni. Gabungan ni, kopi, lepas tu sains, bioteknologi tadi. Bioteknologi dia ekstrak je, dia ambil ekstrak. Sebab tu kesan dia cepat. Okay? Dia dah ekstrak bahan aktif saja, lepas tu dihaluskan molekul dia. Maknanya bila kita minum, sup terus masuk dalam darah. Bila masuk dalam darah, dia bawa zat yang banyak tadi. Bila zat tadi banyak, alkali banyak, akan cair darah. Darah akan dicairkan, banyak oksigen yang akan masuk. Sebab tu tiba-tiba minum-minum kita, bertenaga lah. Ada orang asma. Dia minum satu, dia rasa lega. Saya jumpa sendiri di Johor. Dia minum satu saja. Dia ada asma. Pasal apa? Ini. Sebab apa? Kopi, sains, bioteknologi dan nutrisi. Gabungan nutrisi ni, 80 jenis mineral ni yang powerful ni. Dia masuk dalam darah, cairkan darah, dia bawa oksigen. Jadi kita rasa lega, pernafasan kita pun rasa okey. Kita akan rasa okey. Okay? Satu paket saja. Ini sampai kita tahu ini berantu apa kopi ni. Kita pun rasa berantu. Sebenarnya inilah gabungan dia. Kopi, sains ni maknanya teknologi. Teknologi ni sangat penting. Teknologi bukan saja dalam bidang perhubungan, handphone apa semua. Okay? Teknologi juga dalam bidang sains, dalam bidang proses pemakanan juga sangat tinggi sekarang. Digabung lagi dengan nutrisi tadi. Okay? Nutrisi ni benda paling asas. Okay? Ini testimoni ni. Ni daripada berapa bacaan gula, daripada 6 tu turun kepada ni. Ini apa? Ni masalah kencing manis ni kan. Minum takut kita tengok. Okey. Dia boleh bantu untuk masalah kencing manis. Orang tanya ni, kencing manis lagi apa? Kawan saya sendiri di Port Dickson. Di Port Dickson kencing manis dia 24, sekarang 48. Doktor pun terkejut. Lagi apa lagi cerita? Next. Ni. Dah habis tak? Habis tak? Allahu Akbar. Pasal cepat sangat habis. Okey, dah habis. Saya cerita dah habis. Ada soalan tak? Ada soalan. Saya buka pasal awal ni habis.
Siapa nak tanya? Ni tanya dekat ni, nak buka ni pun boleh lah. Nak tanya dalam ni. Saya buka ruang. Buka mic atau nak tanya dekat ni boleh juga. Apa masalah yang anda jumpa dekat luar? Apa masalah? Cuba bagi tahu tengok. Selalunya orang kata, saya tak minum kopi, saya tak minum kopi. Tetapi kita bawa produk ni, kita yang akan bacakan kopi tu depan dia. Dia akan minum, baru dia rasa. Sedap. Okey, dia macam ni. Hmm. Satu, betul lah macam kita kata, ada orang cakap tak ada kopi, kita jawab sikit lah. Kita kata, kita makan ubat tu sebab kita suka ke? Ada ke orang suka makan ubat je tak? Tak, kita tak suka makan ubat. Tak ada suka kan? Pasal terpaksa betul. Jadi dia macam ni. Dia satu teknik yang kita buat sangat berkesan. Satu teknik yang sangat berkesan, jangan sayang untuk belanja. Kalau cara saya, biasanya saya akan korban satu. Satu, kita bancuh. Kita tengok, kita jumpa prospek, janganlah bancuh kepada semua orang. Jangan bancuh, memanglah dengan semua orang yang nampak yang berpotensi. Jumpa dia tu, jangan cerita banyak, cerita sikit pun tak apa. Bancuh. Bila kita tolong bancuh pun kita dah menang hati dia. 50% dah menang dah. Dalam bidang marketing ni bukan sekadar produk yang hebat. Bagaimana kita nak melayani prospek kita. Itu juga penting. Okay? Marketing bukan sekadar produk. Produk dah bagus. Dan kita juga kena menang dari segi melayani prospek. Bancuhlah satu paket depan dia. Bancuh satu paket, okey, bagi dia minum. Tuan-tuan tengok, satu kita bancuh untuk dia, kita bancuh, jangan bagi dia bancuh. Kita bancuh, kita bagi dia minum. Hati dia 50% dah jatuh dah. 50% lagi tinggal. Okey. Bila dia minum, dia rasa. Dia sendiri biar saja dia. Dia rasa, sedapnya. Ada tak kes macam tu, Cik Ta? Banyak tak? Banyak kes macam tu. Bila dia kata sedap tu, dia sedang meyakinkan diri dia sendiri. Bukan kita. Apabila dia secara tidak sedar meyakinkan dia sendiri, itu marketing paling powerful sekali. Daripada kita duk cerita ni bagus, tapi bila sentuh lidah dia, sedap. Dia ulang 3 kali habis. Di Segamat saya jumpa satu tanya coach. Coach sekarang dah jadi pakar bancuh kopi, coach. Pakar bancuh kopi dia sekarang. Kerja dia sekarang, coach semua sekarang dia dah malas cerita dah. Saya tengok dia pun dah malas cerita. Sekarang dia kerja dia bancuh kopi. Bancuh kopi dia buat apa? Kopi, ini cerita ni lah. Kita cerita tambahan ni. Cerita, boleh tak? Boleh, ada masalah tak? Boleh tak? Boleh ke ni? Boleh je, okey. Boleh. Saya nak bagi tahu teknik. Produk dah bagus. Kalau teknik tak kena pun tak jadi juga. Tak jadi. Teknik kena betul. Okey? Ini satu cara yang mudah. Jadi kalau coach pula, dia bancuh macam mana? Dia ambil satu paket, satu seceh Nova X Coffee, lepas tu suku atau separuh Vita Brew. Vita Brew ni untuk saraf. Kalau kena tu memang habis lah. Memang habis. Dia yang paling powerful lah. Saya di Segamat tu jumpa, tanya coach kawan saya ni brutal punya orang. You jangan ceritalah mati level. Tak payah ceritalah. Dia macam tu. Tak payah ceritalah macam tu. Ini golongan Saidina Umar. Jangan cerita Islam lah. Aku pancung kau nanti. Dia macam tu lah. Jangan cerita mati level dengan aku pancung. Dia minum Nova X Coffee. Habis. Sedapnya dia cakap. Habis. Teknik sangat penting. Jangan cuma kita lalu fikir marketing ni pandai cerita. Kita udah fikir marketing ni mesti pandai cerita. Bukan, dia gabungan teknik. Okey, macam mana kita nak memenangi hati prospek. Kalau satu dia minum, dia beli 5 kotak. Macam mana? Saya di PJ hari tu macam tu juga. Okey. Saya tak boleh dia kata, saya tak boleh minum kopi. Saya tanya pasal apa? Saya ada masalah saraf, doktor tak bagi. Itu kopi hitam saya juga. Sambil tu saya bancuh kopi.
Saya bancuh juga, saya bancuh. Dia minum tak tahulah terpaksa ke apa, dia minum, sedapnya, kata dia. Sedapnya. Bila sedap, dia pergi buat kerja, saya dengar suara, badan saya berpeluh, berpeluh. Badan dia berpeluh, dia kata. Itu baguslah untuk masalah saraf. 5 kotak. Satu seceh, dia beli 5 kotak. L2. Okey tak okey tu? Okey tak okey? Okey sangat. Kena ada teknik. Kena ada teknik. Kan? Itu salah satu. Jangan kita cerita saja. Kita cerita. Lagi satu. Lagi satu. Ini saya bukan sui ni. Bila kita cerita kopi ni, kita sendiri kena minum. Kita juga kena minum. Okay? Ini bila tengok Nova Ais Kopi, I tak minum kopi. Macam mana kita nak cerita pasal kopi? Tak boleh. Saya tak suka kopi. Tak boleh. Kita nak cerita benda kita tak suka, tak sampai. Dia tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Tu kadang kita kata, you boleh pandai. Bukan soal pandai cerita. Saya selalu cerita. Saya setiap hari 1 hari 3 kali saya minum. Pagi, petang, malam. Hubungan emosi kita dengan produk tu dah kuat. Dah terlalu kuat. Dah terlalu kuat. Dah sebati. Bukan sebab kita pandai cerita. Dia sebati. Kita cerita sikit, orang dah nak beli. Sebab apa? Sebab orang nampak keyakinan tu dia sampai. Keyakinan. Penyampaian kita sampai. Bukan sebab kita cerita, tak ada. Bukan sebab kita pandai. Bukan. Sebab hubungan emosi. Sebab dalam marketing dia kata apa? Orang membeli sesuatu bukan disebabkan fakta, disebabkan emosi. Emosi apa? Emosi teruja. Dia teruja. Emosi lah tu. Dia teruja sebab apa? Kita bercerita tu dengan yakin tu. Sebab apa kita yakin? Sebab kita guna produk, hubungan emosi itu sangat kuat. Hubungan emosi itu sangat kuat, dia pun tak sedar. Ini salah satu cara lah. Satu teknik yang saya cuba kongsikan. Okey? Saya cuba kongsikan. Ada lagi soalan? Tak ada, kita tutup. Tuan Razlan, Ya. nak tanya. Dekat dalam slide dia kita nampak halia hitam, black garlic. Tapi dekat kotak black turmeric. Okey, baik. Baik. Nanti kita nanti saya minta company buat ni. Saya akan minta company betul. Saya setuju tu. Okey, nanti kita minta company perbetulkan mana satu. Okey, baik, terima kasih. Baik. Betul. Dia ada pencanggahan dekat situ kan? Ya, betul. Sebab tu benda yang berbeza. Dia sebab kalau turmeric tu dia kunyit hitam kan? Halia hitam ni black garlic. Okey, ada lagi soalan? Nanti kita minta company perbetul. Ada lagi tak soalan? Tak. Ni siapa ni? Kawan-kawan ni jangan malu-malu. Tanya cepat. Kita nak ramai yang berjaya ni. Ni yang muda-muda ni siapa ni? Sebab lepas ni kita lagi nak laju ni. Kita lagi nak laju ni. Banyak berita-berita baik dalam bulan ni akan keluar insya-Allah. Yeah. Saya tak mau umumkan lagi, okey, banyak berita-berita baik dan saya nak bagi tahu rakan-rakan, ni Kak Rina ada tak dalam ni? Kak Rina ada tak? Kak Rina ada tak? Kak Rina ada tak dalam? tak ada. Tak nampak. Tak ada. Tak nampak. Tak apa. Kepada kawan-kawan dalam ni saya nak pesan, saya nak cuma nak bagi tahu insya-Allah bagi masa kepada saya sikit, kepada rakan-rakan di Ipoh, Kak Rina apa semua, insya-Allah saya akan turun utara, bagi masa saya sikit. Okey, bagi masa saya sikit pada Kak Zee insya-Allah nanti saya akan mula turun nanti. Ni rakan-rakan di Sabah ni, Sabah insya-Allah saya akan turun juga di Sabah. Bagi masa saya sikit, tapi sementara saya turun tu kita turun jalan sebab Sabah pun saya memang dah biasa menjelajah ke Sabah. Okey, saya dah biasa menjelajah ke Sabah ni, ini kerja memang dari dulu saya dah buat dah.
Okey, dan untuk makluman, ini bukan company yang berita, ini berita saya. Saya dah mulakan gerakan di Indonesia. Yang company lah, company. Okey, saya dan rakan saya yang berpengalaman di Indonesia. Okey. Kita dah mulakan gerakan kecil-kecilan di Indonesia dan rakan saya ni dia berpuluh tahun pengalaman di Indonesia. Okey, company buat urusan company lah. Okey, kita nak meringankan urusan company. Saya sekarang kita dah mula minta rakan-rakan daripada Indonesia untuk membantu untuk dapatkan antaranya BPOM di Indonesia. Ini sangat penting lah. Okey, gerakan tu dah bermula sebenarnya. Dah bermula. Saya nak bagi tahu dah bermula dan kalau masuk dalam saya punya live tengok banyak orang Indonesia di sana. Banyak orang Indonesia, mungkin ramai yang tak perasan sebenarnya fokus saya ialah untuk Indonesia. Okey, tapi dalam saya fokus Indonesia sebenarnya dalam live saya juga ada sambutan daripada Malaysia. Okey, saya dah mula educate. Educate ni sangat penting saya bagi tahu Mungkin ada yang lewat masuk yang masuk sebelum bulan 8. Ketika Nova X Coffee masuk belum ada lagi saya dah mula educate tentang Nova X Coffee. Sehingga satu peringkat saya dimarah. Sebab mereka marah sebab apa? Saya cerita kopi masa tu stok belum siap lagi. Kita hanya ada sampel orang marah. Sebenarnya saya educate. Kita kena faham dalam multi level bukan sekadar kita berkongsi, sebenarnya kita educate. Ini yang sedang saya lakukan di Indonesia nanti. Di Indonesia saya sedang jalan educate sekarang melalui laptop apa itu Nova X Coffee. Saya mulakan Nova X Coffee, dalam waktu yang sama ni sahabat saya yang sama bergabung puluhan tahun pengalaman di Indonesia sekarang dah mula hubungi kawan-kawan kami di Indonesia sana untuk bantu company nanti. Company lah. Company. Kita tetap bagi sokongan, kita nak ringan, kita buat kerja kita. Company banyak urusan company, kita buat urusan kita yang ada sikit kepakaran ni, kita bantu company untuk mempercepatkan proses masuk ke Indonesia. Kita kena tengok Asia Tenggara ada 10, 11 sekarang. Ada 11 negara sekarang. Keseluruhan penduduk di Asia Tenggara lebih kurang sekarang 700 juta. 300 juta datang daripada Indonesia. Anda nampak Indonesia saja mewakili 10 negara di Asia Tenggara. Sangat besar market di Indonesia. Okey. Jadi kita kena ada, saya nak mengajak rakan-rakan yang ada dalam ni, okey, kita letak buat bisnes ini untuk jangka masa panjang. Buat untuk jangka masa panjang. Pasaran di Indonesia sangat luas dan kita perlu jangka masa panjang, perlu orang-orang yang dia perlu sedar ini adalah maraton. Ini maraton, ini bukan jangka masa pendek. Itu kita baru cerita dekat mana? Indonesia saja. Kalau Thailand ada 60 juta penduduk, Filipina 70 juta penduduk, anda bayangkan. Ini bukan game, bukan jangka masa pendek, ini game jangka masa panjang. Game jangka masa panjang. Kopi, apa produk dia? Nova X Coffee saja sudah boleh tawan market ni. Nova X Coffee. Yang lain tu akan ikut sama. Itu saya nak cerita kawan-kawan. Saya ambil kesempatan dekat situ. Okay? Jadi terus bergerak. Kurang hasil tak apa. Jangan berhenti bergerak. Okay? Cerita apa yang kita boleh buat. Banyakkan aktiviti tabletop. Jalan terus. Okay? Kita berjumpa insyaAllah di pentas jutawan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azlan. Okey. IMC saya tau. Tuan Remy? Ya. Lagi jangan Kak Z masuk dalam grup, dia kata siang bertenaga, malam berprestasi kata dia. Lain macam pula Farazlan ni. Saya masuk komen saya cakap. Ini dalam Zoom tau. Ya ke? Saya lupa lah. Abang Remy. Sorry. Kita tutup. Cerita. Jangan rakam cerita.
Jangan rakam. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, okey. Waalaikumsalam.